Pentas bersinar dengan lampu seperti langit malam berbintang. Penonton dengan sabar menunggu Rumi dan Jinu muncul. Bye Rumi, bye Jinu. Blonde hair, snatch waist, wanna be like me. Top tier, model face, wanna be like me. Ooh la la la, love your fantasy. Ooh la la la, love your love. Ooh la la la, love your fantasy. Ooh la la la, love wanna be me. Wanna be like. Wanna be like me. Wanna be like. Semasa membuat persembahan dengan penuh tenaga, Rumi tiba-tiba mengalami kemalangan kecil. Dia terlepas rentak dan sekejap tersandung. Oh, tidak. Bye Rumi! Bye Rumi! Awak okey? Kaki saya sakit sedikit. Small city thinking, I get why you left. Small minded. Jom teruskan menari! Cause now you Selepas Jinu dengan baik hati membantunya, Rumi dengan cepat mendapatkan semula keyakinannya. Mereka saling tersenyum, berpegangan tangan, berdiri dan meneruskan persembahan. Baby Jinu, Baby Rumi, Baby Jinu, Baby Rumi, Baby Jinu, Baby Rumi. Orang yang muncul tidak lain adalah Ibu Rumi yang kelihatan sangat marah. Hah? Ibu? Rumi, ibu yang tegas. Kenapa dia kelihatan marah sangat? Saya tak tahu. Dia kelihatan agak menakutkan. Adakah dia marah? Rumi sayang, balik rumah sekarang juga. Ibu! Adakah itu ibu kepada bayi Rumi? Dia kelihatan sangat tegas. Betul, sangat menakutkan. Hello, Puan Rumi. Anda tidak dibenarkan bermain dengannya. Jangan buat begini, Ibu. Tolong jangan pisahkan kami. Kami benar-benar kawan baik yang rapat. Betul, Puan. Tolong jangan pisahkan kami. Jawapannya masih tidak. Ibu, tolong. Baby Rumi! Baby Rumi! Awak patut buat sesuatu. Betul, cepat bertindak sekarang atau anda tidak dapat beraksi dengan baby Rumi. Baiklah, saya akan cuba pujuk ibu dia. Teruskan, baby Jinu. Jinu bertekad untuk tidak menyerah. Mari kita lihat bagaimana perjalanan dia. Ibu, jangan halang kami dari melakukan ini. Saya sudah kata tidak. Dia nampaknya bukan orang yang baik. Tolonglah, Mak. Saya betul-betul nak bersama Baby Jinu. Tolonglah saya merayu. Ayo, Mak. Saya kata tidak. Dan itu muktamad. Puan Rumi, tolong biarkan kami terus bersama. Langkah canggung Jinu menjadikan keadaan lucu dan huru-hara. Ibu Rumi ditekan secara komikal ke dinding. Kelihatan serius namun lucu. Dan seluruh bilik terdiam selama beberapa saat. Tak dengar ya. Puan Rumi, tolong benarkan kami tinggal bersama. Ya, betul, Ibu. Ibu, tolong benarkan kami berkawan. Saya benar-benar merayu kepada awak. Puan Rumi! Tolonglah, Ibu. Ibu, saya tahu hentikan Anda kami. sayangkan Tolong. saya. Puan Rumi, tolong benarkan kami. Ibu, saya merayu kepada Anda. Setuju sahaja, tolong. Puan Rumi!
Ibu. Kata ayah Ibu. Tolong beri kami peluang. Kami akan berkelakuan baik. Cukup. Jika anda dapat mengatasi cabaran saya akan membenarkan anda menjadi kawan. Ya. Situasi ke-10 menjadi lebih misteri, membuat Gino semakin keliru. Kotak-kotak aneh tiba-tiba muncul di depannya. Dan sekarang, cuba teka. Dalam kotak ini, di mana rambut baby Rumi? Selepas menerangkan peraturan, Ibu Rumi duduk dengan tenang dan minum teh seolah-olah tiada apa yang berlaku. Dia terus memerhatikan Juno dengan berhati-hati kerana dia percaya Juno tidak benar-benar ikhlas dengan anak perempuannya. Gino dengan berhati-hati memasukkan tangannya ke dalam kotak pertama dan menjumpai gaya rambut yang kusut di dalamnya. Selepas perjuangan tegang, dia menarik keluar seluruh rambut seorang lelaki, membuat semua orang terhenti dalam kekeliruan selama beberapa saat. Ouch! Apa yang awak fikir awak buat? Kembalikan rambut saya sekarang juga. Berhenti di situ. Oh, tidak, rambut saya. Ini bukan rambut baby Rumi. Kotak pertama bukan Rumi. Jadi Gino menarik nafas lega yang kecil, tetapi tetap berhati-hati. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak ke kotak kedua dengan penuh fokus dan bersedia untuk sebarang misteri baru yang mungkin muncul. Jawaban itu muncul jelas di hadapannya. Seekor ular kecil melingkar di sekeliling tangannya. Oh tidak, rambut saya. Itu bukan rambut baby Rumi. Kotak terakhir segera menarik perhatian Jinwo. Dia menarik nafas, dengan hati-hati merogoh ke dalam, bertekad untuk mencari Rumi. Kali ini, dia menjumpai aksesori rambut yang biasa dikenali. Baby Rumi mesti berada di dalam kotak ini. Baby Gino, awak memang berbakat. Agak bagus, tapi anda masih ada cabaran seterusnya. Meskipun sudah menemukan petunjuk Rumi, cabaran belum berakhir. Ibu Rumi hanya menekan satu butang dan seluruh ruang bergetar sedikit. Entah dari mana, 3 kotak misteri muncul semula, seolah-olah menunggu Jinwo menghadapi lebih banyak cabaran. Sekarang tiba masanya untuk cabaran anda yang seterusnya. Cuba teka, yang mana satu daripada 3 kotak ini ada tangan baby Rumi? Dengan tekad yang kuat, Gino memfokuskan pandangannya, menarik nafas, dan bersiap untuk pusingan seterusnya.
Selamat datang ke kelas kuku Jinu, di mana setiap kuku dijaga rapi dan teliti. Ia bukan tangan baby Rumi, pasti. Di kotak seterusnya, sebaik sahaja Jinu membukanya, sepasang tangan pucat tiba-tiba mencapai keluar, menjadikan suasana agak terganggu seketika. Tetapi dia berhenti. Terasa ada yang tidak kena kerana tangan itu boleh terpisah dengan aneh. Hei bro, tolong pulangkan tangan saya. Saya minta maaf. Adakah betul kalian semua tahu? Saya minta maaf. Biar saya tolong awak. Jangan risau. Percayalah pada saya. Jinu tetap tenang dan bertanggung jawab. Dia bertindak seperti pembantu sementara dan dengan hati-hati meletakkan semula lengan zombie itu ke tempatnya. Bagus. Bye-bye. Kotak ini bukan tangan baby Rumi juga. Mata Jinu bersinar apabila dia mendapat idea. Dia teringat rakannya gemar muzik, jadi dia memainkan sebuah lagu untuk mencipta hubungan istimewa. Apabila melodi dimainkan, suasana menjadi lembut dan segalanya mula bergerak selari dengan irama emosi. Ini adalah tangan baby Rumi. Baby Rumi! Wah, awak betul lagi. Kerja bagus. Tetapi sekarang, ini akan menjadi cabaran terakhir. Tapi cabaran masih belum berakhir. Ibu Rumi hanya menekan satu butang dan 3 kotak misteri muncul semula. Sekarang, cuba cari. Di manakah kaki baby Rumi? Semoga berjaya. Melihat kepada 3 kotak itu, Jinu memperkuat tekadnya. Mesti menang, tidak boleh berundur. Sebuah kaki yang menjulur dari kotak pertama membuat Jinu terhenti sejenak. Situasi yang tidak diduga membuat imajinasinya berlari jauh. Hello. Kaki ini bukan milik baby Rumi. Kotak kedua terbuka, menampakkan ekor ikan aneh yang meninggalkan Jinu keliru lagi. Jelas ini bukan tanda dari rakannya. Hai. Ini jelas bukan kaki baby Rumi. Jinu menggunakan kaca pembesar untuk lebih kepastian. Semasa melihat pada pembalut, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kaki saya sakit sedikit.
Rumi! Mak, dia telah mengatasi semua cabaran anda. Bolehkah anda benarkan kami jadi kawan sekarang? Puan Rumi, saya telah lulus ketiga-tiga pusingan. Tolong benarkan saya menjadi sahabat baik dengan baby Rumi. Betul, Ibu. Ibu, tolong katakan ya. Puan Rumi, bolehkah anda terima ini? Baiklah. Tahniah. Anda telah lulus ketiga-tiga cabaran. Sekarang saya secara rasmi membenarkan kamu berdua menjadi kawan antara satu sama lain. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Puan Rumi. Berkat keikhlasan, mereka akhirnya menjadi kawan.